Baik, sudah saya sebut sebelum ini, pendirian ulama dalam memahami persoalan hak ni, persoalan gini ni ada dua je. Iaitu persoalan yang kalau boleh kita nak guna istilah kau, berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi saya perlu jelaskan balik kerana apa yang akan disebut Ghazali ni berkait dengan benda tu. Jadi saya kena undur ke belakang sikit supaya tak tergantung. Jadi hendaklah kita tahu bahawa dalam Al-Quran ini ada dua bentuk ayat. Satunya disebut muhkamat, satunya mutasyabihat. Kedua-dua jenis ayat Al-Quran ini disebut dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Dan muhkamat itu disebut dalam Al-Quran sebagai hunna ummul kitab, iaitu itulah ibu bagi Al-Quran. Tapi ada ayat lain wa ukhra mutasyabihat, tapi ada lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang disebut sebagai mutasyabihat. Muhkamat artinya jelas terang, tidak perlu kepada kaedah tertentu untuk memahami dia tu. Maksudnya dia sudah ada, dia dapat difahami dengan mudah secara zahirnya. Dan ayat-ayat yang semacam ni kata ayat-ayat semacam ni jenis muhkamat ni itu dikira sebagai ummul kitab, ibu bagi Al-Quran. Dan kebanyakan ayat adalah dalam bentuk jenis gitu tu, jenis muhkamat. Tetapi ada ayat seperti yang disebut dalam Al-Quran tu wa ukhra mutasyabihat. Tapi ada lagi dalam Al-Quran ayat-ayat yang disebut mutasyabihat. Apa benda ayat mutasyabihat ni? Ayat-ayat yang ada kesamaran-kesamaran yang menyebabkan kita perlu kaedah tertentu untuk faham dia tu. Jadi perlu kaedah. Dan ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menetapkan ada dua kaedah dalam memahami ayat-ayat jenis mutasyabihat. Kesamaran, maksudnya secara zahirnya kita tak boleh nak faham secara zahir dia tu. Kalau kita faham secara zahir, dia benda tu membawa kepada benda yang salah. Contoh mana? Contoh saya nak khabar. Kalau dalam hadis Nabi ada bersabda, Allah berfirman dalam hadis, berarti hadis ni hadis kursi lah, berkaitan dengan iyadatul marda, ziarah orang sakit. Jadi ada riwayat hadis Allah berfirman dalam hadis kursi, apa kata Allah? Abdi ana marid falam ta'udni. Wahai hamba-hambaku, aku sakit tapi mu tak mari ziarah. Apakah kita boleh pakai Tuhan tu sakit? Benda gini ya. Seperti inilah yang dikatakan mutasyabihat. Tuhan tu sakit juga, akal pun dah nak terima. Bukan saja orang Islam, orang bukan Islam pun dah nak pakai, dah nak terima konsep Tuhan tu sakit. Bercanggah dengan logik akal, apatah lagi dengan dalil-dalil yang lain. Dengan logik akal pun kita rasa Tuhan pun sakit juga. Tapi itulah yang disebut di dalam dalil. Maka dalil-dalil seperti itu dinamakan mutasyabihat, kesamaran. Yang zahir itu kita tak nak pakai. Dah kena tolak ayat tu, tak tolak. Kena tolak hadis tu, tak. Tapi kena tahu cara bagaimana nak faham dia. Kena tahu cara macam mana nak tafsir dia tu. Tu dia. Bukan berarti tolak. Kena tolak ayat ni, tolak hadis ni, bukan. Tapi bagaimana nak faham dia, bagaimana nak tafsir dia. Maka ulama telah menetapkan ada dua je cara. Satu, iaitu disebut sebagai jalan tafwid. Makna tafwid itu kita serah kepada Allah. Maksudnya mana? Makna zahir itu bukan. Dah makna apa? Tak tahu. Serah kepada Allah. Itu cara pertama. Cara kedua dinamakan ta'wil, menjelaskan, menafsirkan, menghuraikan. Lalu macam mana?
makna zahir tu hak tu dah nak tu bukan hak tu. Dah makna apa? Kena rujuk kepada bahasa Arab. Perkataan yang dipakai dalam bahasa Arab ni, bahasa-bahasa seperti ini dalam bahasa Arab kata guna. Maka ada penyelesaian dia tu dalam bahasa Arab, perkataan tu ada banyak makna. Maka dilihatlah makna-makna dia tu. Mana yang kita boleh guna pakai untuk faham ayat tu dengan kefahaman yang tidak ada makna-makna negatif tadi tu, makna-makna yang bercanggah tadi tu. Maka adalah makna-makna dia tu. Dan makna itu ada sebahagian daripada makna ayat tu juga. Sebab apa? Sebab dalam bahasa Arab ni kadang-kadang satu-satu kalimah tu, satu-satu perkataan tu dia ada banyak makna, banyak penggunaan dia dalam bahasa Arab. Maka kita tengok makna-makna yang sesuai untuk difahami. Kalau kita nak guna kaedah nombor 2 ni, kaedah menjelaskan ini, itu saja yang ada dua kaedah. Dua-dua kaedah ni tidak menerima pakai makna zahir yang kesamaran tadi tu. Cuma hak pertama tidak menjelaskan, serah kepada Allah je, hak tu lebih selamat lah. Atau makna kedua menghuraikan. Tujuannya apa? Supaya orang ramai ni tak salah faham. Kalau ulama kita tak hurai benda ni, nanti ada orang yang akan faham cara zahir tu, maka rosaklah akidah dia tu, rosaklah pegangan dia, rosaklah kefahaman dia tu. Maka perlu dihurai, perlu dijelas.